Selepas kita ucapkan tahniah kepada sahibus samahah mufti wilayah yang baru, Ustaz Fawaz Fadil, dalam video yang lalu, dan kita juga sudah kupas ketegasan beliau menegur secara terbuka seorang ustaz yang ekstrim. Ini mari kita dalami lagi mengapa pemilihan beliau ini merupakan satu keputusan yang tepat dan betul untuk wilayah persekutuan. Ustaz Fawaz Fadil, mufti wilayah, pernah kongsikan satu status Facebook yang sangat penting daripada Syekh Sharif Hatim Al-Auni. Baik, kita boleh tengok ni. Status ini adalah hasil kesimpulan dan dapatan kajian Syekh Sharif Hatim Al-Auni daripada buku terbarunya yang membincangkan tentang perkataan Imam Malik bahawa al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Jadi ini adalah kitab Syekh Sharif Hatim Al-Auni mengkaji tentang perkataan Imam Malik al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, taqrirun li tafwidil ma'na la li itsbatih. Jadi kenyataan Imam Malik ini adalah kenyataan untuk mengatakan tafwid, menyerahkan makna dan mengisbatkan makna seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kenyataan ini adalah tafwid makna di sisi lebih daripada 90 imam yang berbeza pendapat daripada Ibnu Taimiyah yang telah menterbalikkan kenyataan Imam Malik ini menjadi kenyataan untuk mengisbatkan makna, bukan mentafwidkan makna. Jadi kita boleh tengok di sini beberapa kesimpulan Syekh Sharif Hatim Al-Auni daripada penghujung buku beliau. Berikut adalah status yang ditulis pula oleh Ustaz Fawaz Fadil. Ustaz Fawaz kata, saya sayang Ibnu Taimiyah, namun di dalam hal akidah saya tidak bersetuju dengan Imam Ibnu Taimiyah dalam banyak perkara. Dalam banyak perkara, dari isu akidah, dalam banyak perkara tak setuju. Mungkin kerana Ibnu Taimiyah menolak majaz menyebabkan kecelaruan di dalam kefahaman. Majaz sabit di dalam Al-Quran dan Sunnah serta bahasa. Walaupun saya mengetahui niat Imam Ibnu Taimiyah itu baik, mahu kekalkan apa yang Allah Ta'ala sebut, namun mizan Tuhan dengan makhluk adalah berbeza. Ini dalam bab sifat. Persoalan kepada makhluk tidak sama dengan Tuhan dalam isu sifat. Ala kulli hal, kata Ustaz Fawaz, umat mesti melepasi isu ini untuk maju ke hadapan, move on, bagi memperkasakan umat Islam. Kita semua bersaudara dan kita perlu sayang di antara satu sama lain. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini? Kita dapat saksikan mauqif dan pendirian Ustaz Fawaz yang jelas dan tegas. Walaupun masih menghormati ketokohan Ibnu Taimiyah, Ustaz Fawaz tidak ragu untuk menyatakan secara terang-terangan bahawa Ibnu Taimiyah tidak boleh menjadi ikutan dalam banyak isu akidah. Ini sangat berbeza dengan sesetengah pihak yang dari dulu hingga sekarang seolah-olah melekat tak lekang dengan Ibnu Taimiyah. Mereka masih gigih menganjurkan forum-forum, majlis-majlis, siri perbincangan semata-mata untuk membela Ibnu Taimiyah, seolah-olah cuba memaksumkan Ibnu Taimiyah daripada sebarang kesalahan. Kita pernah dengar forum seperti Ibnu Taimiyah Reformis, salah faham tentang Ibnu Taimiyah, merungkai kontroversi Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah ilmuwan versatil. Senarai ini boleh pergi panjang lagi. Pelbagai bentuk forum mereka anjurkan, semuanya demi membela kesilapan-kesilapan Ibnu Taimiyah yang sudah jelas. Pendirian Mufti Ustaz Fawaz Fadil ini sangat baik dan patut dipuji. Beliau berani mengkritik secara langsung pendirian Ibnu Taimiyah yang mengingkari majaz dan juga pendirian beliau dalam bab sifat. Dan ini bukanlah satu isu yang kecil. Kemudian Ustaz Fawaz juga mengakhiri perkongsian beliau dengan berkata, kita mesti move on daripada hal ini. Apa maksud dia move on? Yakni terimalah hakikat bahawa Ibnu Taimiyah sememangnya mempunyai kesalahan dalam beberapa isu akidah yang dinisbahkan kepada beliau. Jadi marilah kita move on. Move on daripada tak habis-habis nak sebarkan idea Ibnu Taimiyah. Move on daripada membela kesalahan-kesalahan fatal Ibnu Taimiyah. Kita tinggalkan perdebatan yang membuang masa ni, pemikiran Ibnu Taimiyah ini, dan kita move on ke depan demi memperkasakan umat Islam. Move on dengan pemikiran-pemikiran yang muktamad, yang lebih sahih. Sebagai penutup, dengan kepimpinan Ustaz Fawaz, kita doakan agar wacana keagamaan di wilayah persekutuan ini menjadi lebih harmoni dan aman.
Ini boleh dicapai dengan meninggalkan pendirian-pendirian yang syaz dan pelik yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebaliknya, kita hendaklah kembali berpegang kepada identiti Islam yang asal di negara kita ini. Bak kata Syekh Yusuf Al-Qardawi semasa beliau datang menziarahi Malaysia dahulu mendapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah, kata beliau, berpeganglah kalian kepada identiti agama kalian yang berakidahkan Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i dalam fiqh, demi memelihara perpaduan dan kesatuan umat daripada pengaruh asing yang merosakkan. Inilah intipati yang kita ingin lihat terus subur di bumi Malaysia, seperti yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan sudah pasti anak murid beliau Ustaz Fawaz akan bersetuju dengan perkataan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.